Hai semua, nama saya Muhammad Adam Haikal bin Muhammad Rizwan. So hari ni saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita membuat dalgona coffee. So kita kena sediakan bahan-bahan ini sahaja. Okey, so langkah pertama kita masukkan 3 sudu gula pasir. Okey, seterusnya kita masukkan 2 sudu serbuk Nescafe. Okey, dan terakhir sekali kita kena masukkan 3 sudu air panas. Okey, so kita akan menggunakan mixer untuk kita mixkan bahan-bahan yang kita dah campurkan tadi. Okey, kita dah boleh nampak warna dia dah berubah dan juga dia dah kembang. Okey, seterusnya kita sediakan cawan dan kita masukkan ais batu sehingga paras separuh cawan. Okey, seterusnya kita masukkan fresh milk ke dalam cawan sehingga paras separuh cawan. Okey, seterusnya kita boleh masukkan campuran kopi yang kita dah kembangkan tadi. Okey, kita masukkan sampai dia penuh macam ni. Okey, so kita dah boleh hidangkannya. Okey, so cara-cara untuk menikmati dalgona coffee, kita kena gaulkan sehingga buih kopi dengan fresh milk kita tu sebati. Okey, so macam ni kita dah nampak dia dah mula semakin sebati. Okey, jom kita try. Sedap boh. Memang terbaik.